kita dah sampai di Bukit Bendera di Penang. So ini adalah trip kita ke Penang pula. Sebelum ni kita ke utara, tapi kita tak singgah Penang. Kali ni kita singgah ke Penang dan first location kita pergi adalah Bukit Bendera. Tapi sayangnya hari ni hari Jumaat, ramai juga orang kat sini dan cuaca agak gelap, mendung sebab hujan. Tapi view dia lawa. Cuma Tunjuk jambatan Pinang. tapi sebenarnya cantik, cuma dia taklah power dan cantik gila. Serba ringkas. Mungkin lah. Basically korang akan nampak view Penang dari atas je lah. Dan tak perlu effort energy yang beria sebab korang boleh naik train, bayar RM16 seorang untuk naik train pergi dan balik. So okey lah. Tadi kita pergi dekat tingkat 2 tau. Rupanya di bawah Penang Hill Station ada kota Penang Hill yang kita turun. Dekat situ ada lift tu tingkat 2. So kita turun tingkat 1, kita akan nampak view macam ni lah. Boleh lepak-lepak dan sini tak ramai orang sebab ramai tertumpu kat atas. So sini lebih tenang sebab tak ramai orang dan tempat dia lapang. Okay, sebenarnya bawah ni kurang cantik lah, atas lagi cantik sebab ditutupi dengan pokok-pokok. So tak nampak sangat view Penang tu secara jelas. Better atas lah view. Cuma bawah ni lebih lapang dan lebih tenang sebab tak ramai orang. Dalam misi menjadikan Naili juga content creator. Sebab ada satu gambar yang slide-slide ni content kan kat TikTok. Blow out. So cubaan untuk jadi content creator juga. So rupanya tadi dekat tingkat 2 tadi ataupun bila kita naik train dia sampai ke atas, kita sampai tempat yang sama, ada satu lokasi dekat belakang sikit yang view dia sebenarnya lagi cantik, which is dekat sini lah. So view sini lagi lawa lah. Kalau ikut keseluruhan tempat yang kita orang pergi, aku rasa ini antara view yang paling lawa. So Bukit Bendera ni cantik je sebab tempat dia pun cantik ni. View dia, kita nampak view Penang. Lepas tu ada banyak tempat yang kita boleh shoot, ambil gambar, buat video ke apa, buat konten. So best jugalah. Berbaloi lah RM16 untuk naik atas. Tapi tak sure sebab RM16 tu sebenarnya kita bayar untuk naik train. Rasanya kalau hiking sendiri kan, mungkin free kot, tak tahu, tak pasti yang tu. Memang kena wajib naik train ataupun tak. Tapi kalau naik train, dua hala. Untuk orang lokal ada IC Malaysia, so kita akan dapat RM16. Kalau Express Lane dalam RM40. Macam tu lah. Masih lagi ni seorang ni buat video. Buat gambar apa. Kalau korang tertanya malam-malam nak lepak mana kat Penang, ni antara tempat yang boleh lepak lah. Cantik. Geni Bay. Geni Bay ni macam tepi laut, macam taman. Tapi dia macam ada satu kawasan untuk kita lepak. Sini pun sebab hari ni hari weekend tau. Bukan weekend lah, malam minggu. So ramai juga kat sini. Ada couple, ada family. Dia ada kawasan main skateboard. Lepas tu ada taman untuk budak-budak main. And depan ni laut. Kita tengah duduk tepi laut. Sangat best lah. Sangat santai. Angin. Dapat rasa bau laut literally depan ni laut. Best lah. Korang akan nampak lighting sini agak gelap. Yelah, mungkin banyak noise sikit, footage kat sini. Tapi view sini lawa. Best. Sebenarnya diorang cakap sini sunset best tau. Tengok sunset sini best. Mungkin esok kot kita boleh datang nak dekat-dekat pukul 6.30 kan. Kita boleh datang lepak sini. Tak tahu. Rajin ke sebelah? Tak tahulah. Kita tengok. Ni pun plan last minute. Patutnya mula-mula plan nak pergi Kapitan lah, nak order Kapitan, malah nak keluar bilik kan. Konon nak mandi pool je. Sekali macam, jom lah jalan-jalan. Sampailah ke Geni Bay di sini. Belakang tu nampak macam pencakar langit, bangunan-bangunan, ada hotel, ada pejabat, ada macam-macam. Lepas tu lampu dia macam tu lah. Inilah suasana dia. Tapi best.
Dia itu dekat Penang, kita dekat Little India Penang. Kita nak menuju ke Wonder Food Museum, museum makanan. Aku tak pernah, personally aku tak pernah sampai sini. So sajalah nak pergi tengok tempat tu. Parking sini agak susah lah sebab berjalan kan. Tapi kita parking dekat satu macam majlis perbandaran Pulau Pinang punya bangunan. Itu okey lah. Ada berapa tingkat lah. Panas sini. Tadi macam mendung, tapi sekarang tiba-tiba macam panas. Depan tu je museum tu. Sekejap lagi kita tengok apa ada. Punya bahagian pertama ni adalah Malaysia street food. So ada macam-macam lah makanan street food. Nasi kerabu, mi hon soup, mi soup, rojak, mi goreng lah, apa macam-macam lah. Nasi biryani, wantan nasi lemak. Banyak gila kita akan nampak variety of food yang ada dekat Malaysia ni. Macam ni kita ada yang tofu, sate, chili crab, chapati, macam-macam lah. So basically museum ni dia mempamerkan budaya kita dan tunjukkan apa makanan yang ada kat Malaysia ni, supaya kita tahu lah sebenarnya pilihan makanan kat Malaysia ni banyak. Satu benda yang menarik, sebab kalau korang tengok dekat salah satu tempat ni, dia tunjukkan macam mana cara diorang makan dekat gerai menjual bubur Teochew dekat Penang waktu zaman dulu. Masih ada lagi kan? Betul kan? Hanya ada satu atau dua gerai bubur seperti ini yang tinggal dan ia boleh dijumpai di kawasan First Avenue or Jalan Magazine, Georgetown, Penang. Kalau korang tengok cara diorang makan kan, dia ada bangku dan dia akan duduk atas bangku macam cangkung. So sebenarnya dia ada kerusi ataupun bangku, tapi dia akan duduk di atas kerusi untuk mencangkung. Menarik lah. Aku tak, walaupun benda ni dekat lokal, ni first time aku nampak. Boleh kot. Inilah sebenarnya kegiatan kanda. Kanda ni adalah satu istilah yang kita panggil, satu terma yang kita gunakan. Ni kanda lah, mengangkat sesuatu. So istilah dia kanda. So zaman dulu, nasi kanda adalah nasi yang orang dulu jual, letak dalam raga macam ni, dia angkat macam ni, kemudian dia menjual sekeliling. So konsep dia adalah macam tu, nasi kanda. Kanda adalah satu tindakan ataupun perbuatan kita angkat macam ni. Sushi. Ni apa yang penting? Kita baru saja selesai. Satu tempat yang best jugalah kan, Wonder Food Museum tu. Wonder Food Museum ni dia mempamerkan segala bentuk makanan yang ada kat Malaysia. Lepas tu ada cerita juga sejarah macam mana orang dulu jual makanan dekat Malaysia ni, daripada hampir semua sebenarnya kandar makanan bawa keliling untuk menjual. So menarik lah, sebab contoh macam sate kan, dia kandar, dia letak kotak tu. Lepas tu orang akan beli macam letak tempat beli bangku yang untuk cangkung kalau nak makan situ. So dia tunjuk juga makanan yang pupus. Ada contohnya macam bukanlah dah pupus, hampir pupus. Contohnya macam lepat pisang. Bukan, lempeng pisang. Lempeng pisang. Tapi saya mak masih ada buat lempeng pisang. Kadang-kadang kalau pisang banyak kan, ada je lempeng pisang. Adalah banyak lain.
yang kita orang tak pernah dengar. Rupanya ada nama makanan tu dekat sini. Dia mungkin lah sebab kalau kita tengok makanan-makanan lama ni kebanyakan dia susah masak. Sebab tu orang dah jadi macam renyah pula, banyak kerja nak masak. Macam tu lah. Contoh rendang kan. Rendang kan nak masak lama. Sekarang ni kita nak cepat. So dia jadi renyah lah sikit kalau nak masak. Banyak proses dan sebagainya. So it's a fun museum. Kalau ke Penang, salah satu tempat yang boleh visit lah. Wonderful museum. Best. Wonderful. Siapa food lover macam kita orang, wajib datang. Yeah. Oh, satu benda, satu tempat yang saya rasa paling dia macam touching lah. Sebab tempat tu dia macam ada quotes pasal makanan. Lepas tu dia tunjuk variety food Malaysia. Sebab kita tahu juga Malaysia ni ada apa ni, berbilang kaum kan. Kita ada Melayu, India, Cina, Kadazan, Dusun, ramai orang asli. Lepas tu Sabah Sarawak lagi. Ada banyak kaum-kaum yang berbeza. So variety food kita juga berbeza. Taste bud kita berbeza. Tapi dia tunjuk macam mana makanan ni menyatukan kita semua. Lepas tu dia tunjuk juga kadang-kadang kita ni sebab nak makan kita sanggup bunuh haiwan yang tak berdosa. Contohnya shark fin kan, apa ni, makanan yang kita kena ambil daripada ikan hiu. Satu benda yang sebenarnya salah, ikan hiu ni adalah haiwan yang hampir pupus tak silap. So sebab tu sebenarnya tak boleh untuk kita ni nak membunuh ataupun, bukanlah dia jadi kesalahan sebab ikan hiu ni dah makin pupus. Dia sama macam ni lah, penyu. telur penyu. Masyarakat setempat mungkin adalah, sekarang dah kurang kot. Masyarakat setempat ada yang makan, tapi penyu kan makin pupus. So kalau kita terus menerus makan telur penyu dalam masa yang sama, penyu yang semakin sedikit jumlah dia dengan isu straw lah apa semua. So itulah yang akan menyebabkan kepupusan. So kita tak naklah generasi akan datang dah tak kenal lah, tak pernah nampak penyu, tak pernah nampak ikan hiu kan. So tu satu benda yang menyedihkan lah. Sekian trivia. Sekian trivia dan knowledge yang kita dapat daripada Wonder Food Museum. It's a nice place dan wajib untuk visit kalau korang ke Penang. Betul. Art berat. Kami warna-warna nak. So hari kedua kita di Penang, kita tak buat apa banyak sangat. Sebenarnya plan Penang ni adalah plan agak lewat jugalah. 2-3 minggu sebelum trip ni baru kita orang plan, kita orang book hotel dan tak plan sangat pun nak buat apa, nak pergi mana. Hari ni kita pergi Wonder Food Museum. Best. Lepas tu kita pergi mana? Yang kedua? Oh, lepas kita pergi Wonder Food tu, kita orang buat content sikit, shoot footage sekitar Wonder Food. Sebab kawasan tu kawasan macam Little India lah, cantik. Sebab dia bangunan-bangunan lama kan, macam pekan lama. So dia klasik. So nak ambil vibe-vibe macam tu untuk content TikTok, social media. Settle, kita orang pergi makan dekat Din Maju. Din Maju antara, kalau makan nasi kandar Penang ni tak sah lah kat Din Maju. Lepas tu kita orang pergi pada Maju, kita pergi beli ais tingkap. Betul, kita pergi beli cookies. Lepas tu beli air ais tingkap dan kita orang ke tempat malam tadi, Benigi Geni Bay. Terbalik Benigi. Geni Bay. Planning sebenarnya nak tengok sunset, tapi macam sunset dia akan turun ke dekat sana. So view sini tak cantik pun. Tapi sana macam cantik lah. Cuba tengok sana. Macam dia akan nampak sunset dia juga. Kita tak nampak lah.
Hari ketiga, hari ni kita orang balik dah. Untuk 3 hari 2 malam kami di Penang, kami menginap di Jazz Hotel. Awal-awal sampai tu saya tak sempat nak record footage dekat bilik pun. Tapi bilik ni nice lah. Bilik ni ambil dekat booking dalam RM260 untuk semalam. Lepas tu bilik dia luas, ada bathtub dan bathtub dia besar juga. Breakfast dia pun okey. Banyak variety. Lepas tu dekat rooftop level 30 dia ada swimming pool lah. Swimming pool yang cantik. Oh, ada record ke swimming pool tu? Footage tak ada? Gambar. Tak ada video. So itulah, saya jarang untuk record bilik-bilik yang kita menginap sebab rasa macam tak ada keperluan dan tak terasa nak record pun. Tapi Jazz Hotel ni antara tempat yang best juga sebenarnya untuk menginap. Mungkin next time kita akan repeat juga. Kita akan stay dekat Jazz Hotel ni sebab penginapan di sini best. Harganya pun okey, makan pun okey, bilik okey, selesa lah, facility lengkap, ada peti ais, semua ada, semua lengkap. TV pun besar. Tapi kita tak tengok TV pun sebab dia channel dia basic. Plan asal konon nak bawa apa ni, Android box, tapi sebab fikir nak berjalan kan, buat apa nak bawa. So untuk wrap up perjalanan 3 hari 2 malam percutian 3 hari 2 malam di Penang, kita orang tak banyak aktiviti sangat. Hari pertama kita pergi Bukit Bendera, malam tu kita pergi Geni Bay. Hari kedua kita orang hanya pergi Wonder Food Museum. Lepas tu berjalan kat sekitar tu, ambil gambar, buat video sikit, dan kita orang ke Den Maju untuk makan, beli soft cookies dekat Cookies Crumb. Lepas tu kita orang beli ice tingkap dan lepak di Geni Bay. Tapi cantik lah. Mula-mula kita orang ingat dekat Geni Bay tu dia punya sunset biasa je. Surprisingly cantik dan best lah. Malam tu kita orang melepak di bilik je, order Kapitan Grab food. Dan itulah, untuk wrap up 3 hari 2 malam, it's a good vacation lah dekat Penang ni. So until next time, bye bye. Assalamualaikum.